Melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara. Malaysia perlu menghidupkan semula projek dengan Singapura iaitu kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura. Iaitu tentang kemajuan high speed rail yang saya fikir dulu pun telah dibincang dalam kabinet. Malaysia menunjukkan ketertarikannya untuk memiliki kereta cepat seperti HUS yang telah sukses beroperasi di Indonesia. Terinspirasi oleh pencapaian Indonesia dalam menghadirkan transportasi modern dan efisien, Malaysia ingin melanjutkan proyek kereta cepat yang sempat mangkrak, dengan harapan dapat mengejar ketertinggalan dan menghadirkan layanan serupa bagi rakyatnya. Keinginan ini mencerminkan semangat bersaing dan belajar dari keberhasilan negara tetangga, sekaligus menunjukkan ambisi Malaysia untuk mendorong kemajuan infrastruktur transportasi demi masa depan yang lebih terhubung dan maju. Wush! Laju. Pada awal bulan Oktober, Presiden Indonesia iaitu Joko Widodo telah merasmikan satu projek mega diorang ni lah. Projek kereta api laju dan berkelajuan pula 350 km per hour. Betul-betul laju tu Mat. Yang dinamakan Wush. Ingat saya buat Wush tadi tu. Main-main ke? Ada maksud tu. So Wush ni adalah singkatan daripada waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Projek kereta api laju Indonesia ni menghubungkan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta ke Bandung. Yang sebelum ni kalau korang naik kereta api biasa, dia memakan 3 jam lebih, dan kereta api laju ni hanya mengambil masa 45 minit sahaja. Dan kalau kita nak track back balik projek ni kan, projek ini dikatakan sepatutnya hanya memakan bawah 5 bilion saja. Tetapi sebabkan projek ni tergendala dengan masalah yang paling utamanya adalah pandemik COVID-19, jadi projek ini telah memakan 7 bilion dolar. Tetapi itu semua hanyalah sejarah, dan projek ini telah pun berjaya dirasmikan oleh Presiden Indonesia. Dan itu adalah kejayaan terbesar Indonesia lah. Sebab apa? Sebab kereta api laju ni bukan hanya laju. Ini adalah projek kereta api laju pertama di Asia Tenggara. Walaupun projek ini berjaya dilancarkan dengan jayanya, dia adalah terpalit dengan beberapa kontroversi lah. Yang pertama tu macam saya cakap lah, harga untuk projek ni terlalu mahal sebab target 5 bilion jadi 7 bilion. Dan lagi satu isu besar, ini saya memetik daripada video South China Morning Post tau. Stop station dekat Bandung ni hanya ada 2. Satu stesen tu dekat Padalarang dan lagi satu stesen tu dekat Tegaluar. Minta maaf kalau saya salah sebut, tetapi kalau korang tengok, stesen ni sebenarnya agak jauh dengan center city Bandung tu. Dan melalui post ni juga, diorang cakap kenapa diorang elak nak buat dekat center Bandung tu adalah sebab kawasan tu kan padat kan. So kalau buat dekat situ mungkin menelan kos yang lebih tinggi. Disebabkan itulah diorang buat 2 stesen yang agak jauh daripada tengah-tengah bandar tu. Itu hanyalah beberapa masalah lah ataupun kontroversi yang terpalit dengan kejayaan hebat Indonesia pasal kereta api laju ni. Jadi teman-teman Indonesia sekalian, macam mana kereta api laju ni? Adakah bagus atau tidak bagus? Kalau projek ini bagus untuk negara korang, Malaysia juga mau buat kereta api laju. Dan kalau kita fikir balik kan, penting ke tak kereta api laju ni kan, dah banyak negara berlumba-lumba untuk buat kereta api laju ni. Dan kita selalu dengar dekat Jepun, dekat China kan yang berlumba kan. Tetapi bukan setakat di Asia tu, sekarang dekat Europe sana pun tengah berlumba nak buat kereta api laju. Jadi kalau kita nak conclude daripada cerita tu, agak penting lah kereta api laju ni. Sebab kereta api laju ni adalah the only transportation darat yang boleh pergi selaju teknologi kita boleh capai. Jadi guys, kita patut tak ada projek kereta api laju ni. Mungkin dari Penang ke KL lah katakan. Kalau negara terdekat ni mungkin daripada Singapura ke KL ke. Tak seperti Indonesia, kereta cepat Malaysia-Singapura dibiarkan mangkrak. Indonesia kini menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Hal ini setelah Presiden Jokowi resmi mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung pada 2 Oktober lalu. Kereta cepat yang dinamai WUS ini beroperasi setelah pembangunannya memakan waktu sekitar 7 tahun. Kondisi ini ternyata berbeda jauh dengan proyek kereta cepat yang digarap oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini sempat membangun proyek kereta cepat HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Jurong. Kereta cepat Malaysia-Singapura ini pertama kali diumumkan pada Februari 2013 oleh pemimpin kedua negara. Namun proyek ini mulai dibiarkan mangkrak pada 2018 usai terjadi
beban kepemimpinan di pemerintahan Malaysia. Saat itu Mahathir Mohamad yang menggantikan Najib Razak mengatakan bahwa proyek tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi Malaysia. Terlebih biaya yang besar sangat membebani APBN Malaysia, hingga akhirnya proyek tersebut dinyatakan berhenti setelah perjanjian ASR berakhir pada Desember 2020. Namun belakangan pada Juni 2023 lalu, pemerintah Malaysia menyatakan akan melanjutkan proyek tersebut dengan menggandeng pihak swasta. Ketemu kembali, projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura tidak terjejas walaupun firma Jepun menarik diri daripada terbabit dalam pembinaan projek berkenaan, kata Menteri Pengangkutan Antony Loke. Beliau berkata firma negara matahari terbit itu bebas membuat keputusan sama ada untuk menyertai projek berkenaan atau sebaliknya kerana ia masih di peringkat proses permintaan maklumat atau RFI. Katanya sekiranya Jepun tidak berminat, beberapa pihak lagi menyatakan minat untuk terlibat dalam projek pembinaan tersebut. Loke berkata proses RFI akan berakhir Isnin ini, manakala keputusan syarikat-syarikat yang menyatakan hasrat dalam HSR akan diketahui selepas itu, sebelum beralih ke peringkat proses permintaan untuk cadangan atau RFP. Saya nak tanya perkara ini kerana saya faham Encik Mohamad boleh jawab soalan ini, iaitu tentang kemajuan high speed rail yang saya fikir dulu pun telah dibincang dalam kabinet. Kita telah menyelesaikan masalah kita dengan Singapura walaupun kita terpaksa membayar activity. Jadi itu bermakna bahawa tidak ada lagi kaitan kita dengan Singapura walaupun Singapura berminat untuk kita. Saya nak tahu sama ada perancaman masa depan, kerana rasa saya itu telah peneliti halus dulu, nampak katakan viable, malah bukan setakat ke Kuala Lumpur, perancangan seterusnya untuk pergi ke utara sampai ke Bangkok. Kerana di Thailand sudah ada pun satu high speed rail yang mereka sedang planner sekarang untuk turun ke selatan sampai ke Semenanjung. Jadi saya nak tahu apa perkembangannya, ada nak teruskan atau tidak. Masih yang Mohamad Pakur tahu bahawa memang perjanjian bilateral dengan Singapura telah didapatkan. Masa zaman kehadirannya Mohamad Pakur telah pun memutuskan supaya perjanjian itu didapatkan dan lepasan telah diberikan kepada pihak Singapura. Jadi kita bebas untuk menentukan hari tuju yang baru. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ialah kita sedang mencari satu model baru pelaksanaan. Model pelaksanaan baru yang kita cubakan ialah mencari sama ada pihak swasta boleh menampung perbelanjaan capex untuk membina jajaran ini dan juga dari segi sistemnya, dari segi tracknya dan juga mengoperasikan perkhidmatan tersebut. Tetapi satu perkara prinsip yang kita perlu persetujui ialah ia mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura secara point to point. Sebab kalau dia hanya sampai ke Johor baru, dia tidak akan menjadi viable kerana dia tidak menghubungkan dua bandaraya yang terbesar ataupun bandaraya utama di ASEAN. Kalau nak hubungkan dengan Singapura, maka kita juga memerlukan persetujuan mereka dari segi pelaksanaan. Walaupun beberapa hari yang lalu kita telah mengadakan leadership retreat dengan pihak Singapura, perkara ini masih belum dibincangkan kerana ketika ini pihak Malaysia melalui Malaysia Satcom sedang melaksanakan RFI, Request for Information, yang memang telah pun berlalu beberapa bulan. Banyak syarikat yang berminat, mereka telah menghantar proposal. Ada yang minta supaya diberikan sedikit masa lagi untuk mereka mengutamakan cadangan mereka. Tapi kita nak mencari satu kaedah pembiayaan yang sesuai terlebih dahulu sebelum kita pergi mencadangkannya kepada pihak Singapura. Setakat ini RFI sedang dijalankan. Apabila siapnya RFI ini akan kita bentangkan kepada kabinet. Kalau kabinet bersetuju, maka kita akan berbincang dengan pihak Singapura. Saya rasa Yang Berhormat, pada tahap ini kita hanya fokus dulu kepada antara Kuala Lumpur ke Singapura. Kuala Lumpur ke Bangkok itu mungkin fasa kedua memerlukan satu capex yang jauh lebih tinggi untuk diperlukan untuk Singapura. Bukannya mudah untuk sektor swasta untuk membiayai keseluruhannya, tetapi kita terbuka untuk menerima cadangan-cadangan yang ingin disampaikan. Malaysia perlu menghidupkan semula projek dengan Singapura, iaitu kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura, Tita Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dalam temu bual dengan The Sunday Times Singapura, Sultan Ibrahim berharap projek tersebut dibuat jajaran semula supaya melintasi Forest City, pembangunan hartanah kontroversi di Selat Johor yang terdiri daripada 4 pulau buatan seluas 30 km persegi. Sultan Ibrahim bakal ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari ini bagi menggantikan Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Baginda menambah projek HSR boleh dibiayai melalui inisiatif kewangan swasta di mana kerajaan membayar kontraktor untuk mengendalikan laluan itu bagi tempoh sewa 30 tahun. Kerajaan sebelum ini terbuka untuk menghidupkan semula projek itu yang bernilai RM100 bilion jika dapat mencari pelabur swasta.